kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Okay guys, hari ni saya nak unboxing dan saya nak review Blockist Transformers Wave 5. Okay, Galaxy version. Alright, so untuk pengetahuan anda semua, Blockist Transformers ni adalah blind box di mana dia ada 9 watak. Okay, 9 karakter yang korang boleh dapat. Okay, sekiranya anda beli satu kotak, anda akan mungkin dapat salah satu. Okay, so ni antara watak-watak yang akan dapat. Dan dia ada satu secret. Okay, di mana secret ni adalah watak ini, watak Optimus Prime. Dia mungkin ada beza sikit, sama ada beza daripada kualiti ataupun colouring ataupun ada equipment sikit. Okay, untuk watak secret tu lah. Okey, dan untuk info anda semua, secret ni harga dia lebih mahal sekiranya anda dapat keluarkan dia. Okey, so ini adalah kotak dia. Okey, dan Blockist ni adalah produk original. Okey, dia ada lesen daripada Hasbro, so korang jangan risau. Okey, so ini kotak dia sangat simple dan korang boleh dapatkan di mana-mana kedai ataupun pasar raya yang ada jual barang ini. Okey guys, so tanpa membuang masa, jom kita buka sekarang. Let's go. Okey, so kita buka. Jom kita tengok kita dapat watak apa. Okey, dia bagi 2 paket. Okey, dan daripada manual ni kita boleh tahu kita dapat watak apa guys. Kita dapat watak apa ni geng? Okey, dia untuk manual ni dia tak bagi tahu kita dapat watak apalah, sebab dia jelaskan cara-cara nak pasang untuk semua watak lah. Okey, semua watak ada. Dia tak adalah spesifik untuk satu watak. So kita tak tahu lagi dalam dia apa selagi kita tak buka ni. Okey, jom kita buka sekarang. Okay, first kita buka packaging dulu. Okay, ini tapak dia Blockist. Okay, so tangan dia dengan tapak dia lah dalam satu set ni. Okay, kita buka lagi satu. Okey, so bila kita buka baru kita dapat apa. So kita dapat Wheeljack. Okey, jom kita pasang sekarang Wheeljack. Okey, dah siap pun Wheeljack kita. Senang je pasangnya. Okey, ini stand dia.
Okay, nice. Kita boleh buat macam-macam posisi kan. Okay, sebab dia bersendi. Okay, sangat cantik. Kita boleh guna tapak ataupun tanpa guna tapak. Okay guys, so itu saja video unboxing dan review kita pada kali ini. Kita jumpa pada video akan datang. Bye bye. Thanks for watching.